Hai semua, hari ini saya nak masak badak berendam. Itu badak bukan yang kita selalu tengok dalam hutan atau dalam zoo tau. Ini badak berendam yang kita boleh makan. Mula-mula daun pandan, ini 7 helai daun pandan. Kita potong masuk dalam pengisal. Papa pengisal lah. Dia orang ada air. Sedikit air. Kita kisar. Sudah kisar, kita tapis, kita ketepikan. Lepas itu kita masak gula merah 1/4 cawan gula merah bersama dengan setengah cawan air dan juga daun pandan. Kita sekejap masak biar dia punya gula merah tu hancur. Gula merah kita sudah hancur, kita tapis, masukkan dalam kuali. Kemudian kita masukkan 1 cawan kelapa parut. Masak sehingga kering. Untuk pekatkan kuah dia, kita masukkan 1 sudu tepung gandum. Inti ni kalau you orang nak manis, lebih manis, you orang boleh tambahkan dengan gula pasir. Kita masak sampai dia kering. Ini dia inti badak kita sudah siap. Kita biarkan sekejap, kasih dia sejuk. Sekarang kita akan buat untuk badak dia pula. 1 cawan setengah tepung purut. Lepas tu masukkan air daun pandan sedikit demi sedikit. Masukkan sehingga jadi dough. Sudah jadi dough yang tak melekat ke tangan. Kita masukkan sedikit pewarna. Sedikit saja. Tak mau letak pewarna, tak apa. Tak jadi masalah. Uli sampai sebat. Dough kita sudah siap. Kita akan cubit macam ni. Kecil macam ni. Kita bulatkan. Lepas itu kita tepek macam ni. Kita bentuk macam ni. Lepas itu letakkan inti dia. Letakkan inti kelapa dia. Ada orang dia bulat-bulatkan inti dia. Saya tak ada bulatkan. Saya hanya guna sudu je. Lepas itu kita katup balik. Kita bulatkan balik. Bulat jadi berbola. Lepas itu kita simpanlah. Ketepikan. Kita buat benda yang sama. Kita buat, letak inti dia.
Kita katupkan. Bulatkan balik. Kita ketepikan. Kita ulang proses yang sama. Lepas itu kita didihkan air. Dan baki air pandan tadi kita boleh masukkan dalam air ni. Biar air ni mendidih. Selepas mendidih, kita boleh masukkan badak kita satu persatu. Kita tunggu sehingga dia masak. Badak kita sudah masak. Kalau dah timbul kalau dia dah masak. Dah masak, dah timbul, kita boleh keluarkan. Kita keluarkan, kita letak dalam air sejuk. Supaya dia tak melekat. Untuk kuah dia pula, kita guna 1 cawan santan, campur sedikit air, dan setengah sudut teh garam. Kita gaul. Tepung gandum 1 sudu. Mau pekat, mau banyak kuah, boleh tambah lagi 1 sudu lebih. Dia punya kuah ni orang boleh pakai tepung gandum pun boleh, tepung beras pun boleh, tepung jagung pun boleh, apa-apa jenis tepung. Dia biasa bati, dicampur, biasa aduk-aduk. Biar sampai dia pekat. Kita punya kuah sudah pekat. Sudah pekat. Ini kuah sentiasa mau gaul lah supaya dia punya santan tak ada pecah. Sudah pekat, sudah mendidih. Kita masukkan kita punya badak. Sudah masuk, sudah siap lah badak kita. Kita boleh hidangkan. Ini dia badak berendam kita. Sudah siap, kita boleh makan. Kita boleh hidangkan. Tengok macam mana badak kita. Badak berendam. Tengok. Terima kasih.